Assalamualaikum kawan-kawan semua. Selamat datang ke sesi penerangan kita hari ini. Gembira rasanya dapat belajar bersama-sama dengan anda semua. Okey, hari ini kita nak belajar tentang satu perkataan yang sangat hebat. Perkataan ni memang sangat penting dan ia datang daripada hadis kita yang pertama. Perkataan ajaib tu ialah niat. Cuba sebut sama-sama. Niat. Jom kita teroka sama-sama kenapa perkataan niat ni sangat istimewa. Jadi, apa sebenarnya maksud niat ni? Secara ringkasnya, niat ialah motivasi dalaman kita. Bunyi macam susah sikit kan? Tapi sebenarnya ia bermaksud tujuan kita buat sesuatu perkara. Kenapa kita buat benda tu? Dan kat mana terletaknya niat ni? Tempatnya adalah sangat istimewa, iaitu di dalam hati kita. Betul-betul dalam hati. Cuma kita dan Allah sahaja yang tahu apa niat kita yang sebenarnya. Sebab itulah niat ni sangat unik dan istimewa. Sekarang, mari kita sama-sama fikirkan satu soalan ni. Cuba teka. Adakah makan boleh dapat pahala? Kita semua mesti suka makan kan? Tambah-tambah lagi kalau dapat makan ayam goreng ke, biskut yang sedap-sedap ke, memang kenyang perut. Tapi kawan-kawan tahu tak? Rupa-rupanya perbuatan biasa macam makan ni pun boleh buat kita dapat ganjaran pahala. Ya, betul tu. Boleh dapat pahala. Mesti pelik kan? Macam mana tu? Jom kita cari jawapannya. Okey, untuk faham macam mana ia berlaku, kita kena tahu beza dua benda ni. Adat dan ibadah. Adat ni maksudnya kebiasaan, benda biasa yang kita buat setiap hari macam tidur, mandi dan berjalan. Manakala ibadah pula ialah perbuatan baik yang Allah suka dan kita dapat pahala bila buat. Jadi, macam mana benda biasa macam adat ni boleh bertukar jadi ibadah? Rahsianya adalah niat. Niat yang baiklah yang akan menukarkan perbuatan biasa kita setiap hari menjadi pahala yang sangat banyak. Kalau kawan-kawan nak tahu, banyak sangat aktiviti harian kita yang boleh jadi ibadah. Cuba tengok senarai ni. Nombor 1, makan. Nombor 2, minum. Nombor 3, menuntut ilmu. Semuanya nampak macam aktiviti biasa je kan? Benda yang kita memang buat hari-hari. Tapi, ini bahagian yang paling best. Kalau niat kita betul kerana Allah, semua aktiviti biasa ni akan terus jadi luar biasa. Ia akan bagi kita banyak sangat peluang untuk kumpul pahala hari-hari. Mari kita ambil satu contoh yang paling dekat dengan kita, iaitu menuntut ilmu atau belajar. Bila kita pergi sekolah atau duduk belajar, kita cuma perlu pasang niat yang baik-baik. Kita sebut je pelan-pelan dalam hati, saya nak belajar hari ini kerana Allah. Saya nak jadi pandai supaya nanti boleh tolong ibu dan ayah. Dengan niat yang ikhlas macam tu terus, perbuatan belajar kita dikira sebagai ibadah. Jadi sambil kita jadi pandai, sambil tu juga kita dapat pahala percuma. Hebat kan? Dan ada satu lagi pesanan penting yang kita kena selalu ingat. Kita ni akan diganjari pahala mengikut kadar niat kita. Nak faham konsep ni senang je. Cuba bayangkan pelita yang sedang bersinar terang ni. Makin besar, makin kuat dan makin ikhlas niat baik kita dalam hati, maka makin besar dan teranglah pahala yang kita akan dapat nanti. Niat yang baik tu umpama bawa cahaya yang sangat terang dalam kehidupan kita setiap hari. Okey, kita dah sampai ke isi yang paling penting untuk sesi kita hari ini. Benda ni kita kena ingat betul-betul tau. Niat membezakan antara ibadah dengan adat. Sekali lagi, kita ulang sama-sama dalam hati. Niat membezakan antara ibadah dengan adat. Niat dalam hati kitalah yang menjadi kunci utama untuk ubah benda biasa yang kita buat setiap hari menjadi ibadah yang sangat berharga di sisi Allah. Mudah je kan? Niat menukar kebiasaan menjadi ibadah. Jadi, sebelum kita habiskan sesi penerangan kita, mari kita luangkan sedikit masa untuk tanya pada diri sendiri. Apakah niat baik kawan-kawan hari ini? Mungkin niat nak senyum manis-manis pada guru di sekolah? Atau mungkin niat nak tolong kawan bersihkan kelas? Ataupun sekadar niat nak makan sedap-sedap supaya badan kuat untuk sambung belajar? Apa-apa pun, pilih je satu niat yang baik dan pasang kuat-kuat dalam hati. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi belajar bersama-sama hari ini. Kita jumpa lagi.